kalau anda melancong ke Mersing, jangan anda lupa untuk berkunjung ke Penyambung Waterfront. Terletak di Kampung Penyambung, Endau, Mersing, Johor. Penyambung sebelum ini hanya mempunyai sebuah pantai sebagai daya tarikan pelancong. Kini telah pun dinaik taraf dan dibina sebuah waterfront. Ia dipanggil sebagai Penyambung Waterfront. Terdapat medan selera yang selesa di Penyambung. Bukan itu saja, sebuah jeti yang panjang menghulur ke laut telah dibina. Jeti tersebut dikenali sebagai Jeti Penyambung untuk membolehkan pengunjung menikmati keindahan laut dan pulau secara lebih dekat. Pemandangan alam semula jadi ialah daya tarikan utama di Penyambung. Di hadapan Penyambung Waterfront dan Pantai Penyambung terdapat beberapa buah pulau. Namun yang jelas kelihatan ialah 3 buah pulau, iaitu Pulau Aceh, Pulau Tengah dan Pulau Pelanduk. Sebahagian daripada pengunjung sedang menuju ke jeti. Jeti Penyambung agak panjang, bermula dari Tanjung Penyambung, menghala ke laut dan menghampiri sebuah pulau iaitu Pulau Pelanduk. Di hujung jeti ada 2 koridor, iaitu koridor kanan dan koridor kiri. Ini ialah pemandangan Penyambung Waterfront yang kami rakam dari hujung jeti di koridor kanan. Memancing ialah antara aktiviti yang dapat kami lihat di jeti Penyambung ini. Adik ini juga tidak mahu ketinggalan memancing di jeti. Banyak ikan kat sini. Mengisi lapang di waktu petang. Ikan apa ada? Ikan apa? Ikan buntal. Yang ikan todak pernah dapat. Todak pernah dapat? Dia dapat. Tadi kecil je. Ikan buntal, ikan ada duri tu kan? Boleh makan ke? Oh, lepaskan je. Okey. Dari tengah jeti kami merakam dan dapat melihat ada beberapa binaan atas laut berhampiran dengan Pulau Aceh. Kami mendapat maklum bahawa ada beberapa buah kelong berhampiran dengan Pulau Aceh. Antaranya ialah Kelong Aceh Resort. Ini satu berita baik jika anda adalah seorang pemancing. Objek yang berwarna oranye ialah sebuah bot yang mungkin membawa pemancing ke kelong yang berhampiran. Pulau Pelanduk, sebuah pulau yang paling hampir dengan jeti dan juga waterfront. Nampak cantik pulau ini. Mungkin anda boleh melihat dari visual ini, ada sebuah pulau di sebalik Pulau Pelanduk. Ia adalah Pulau Layak dan dari tinjauan kami terdapat chalet di pulau tersebut. Dari koridor sebelah kiri jeti Penyambung, kelihatan ialah Pulau Ayam. Namun ia sudah tidak kelihatan seperti pulau. Sebaliknya seakan-akan sebuah tanjung, kerana sebuah jalan dibina menghubungkan pulau dengan Tanjung Penyambung. Walaupun sekarang bukan lagi sebuah pulau, namun namanya tetap kekal
sebagai Pulau Ayak. Dari koridor kiri jeti kami merakam, maka kelihatan penyambung waterfront dan juga pantai penyambung. Pantai penyambung ditandai oleh sebuah bangunan kecil yang kelihatan. Medan selera dikunjungi oleh ramai pelancong. Makanan yang popular di sini ialah makanan laut celup tepung. Melihat betapa ramainya mereka berada di Medan Selera, menggambarkan betapa ramainya pelancong berkunjung ke penyambung waterfront. Video ini adalah maklumat pelancongan untuk anda. Terima kasih kerana menonton.